Selama 3 hari saya akan berkemping di bawah hujan di Sedim. Kemudian saya akan cuba jaga trekking di kawasan sini. Dan saya cuba camping guna tak, tapi tak ideal lah. Akhirnya saya akan cuba berjalan di Tree Top Walk. Jadi sila nikmati video saya. Selamat datang ke Sedim. Ini kita akan camping selama 3 hari. Semua tempat saya tak pasti. Saya boleh camping kat sini sebab sini atas. Tapi saya cuba nak masuk dalam lagi, bukan sini lah, kat belah sana, ataupun kembali ke sini. Sebab saya nak cuba kemah tanpa guna kemah lah. Saya guna tak. Boleh dengar sana. Mari kita bergerak lah. Itulah ayak ni. Tapi kita jalan ni kat sini. Saya tak pernah jalan kat sini. Saya nak try tengok ke mana kan. Asalkan saya ikut trail, InsyaAllah tak hilang lah. Kalau saya keluar dari trail, memang saya hilang. Jadi kita tengok macam mana. Ni saya cuba tengok lalu ni. Sebab dia ada trail buat senang sikit lah. Kalau tak ada trail saya tak lalu lah. Saya tak berani. Jadi saya tengok jalan ni pergi ke mana. Kalau jumpa tempat cun, saya cuba camping situ lah. Tapi macam bahaya lah ni. Saya mungkin camping sana je lah. Cuba kita jalan je tengok sini. Saya pun nak tahu kan ada apa sini. Nampak saya dah jumpa lah jalan ni pergi mana. Belakang resort Sedim. Nampak ada rumah itu. Oh tu atas tu badah. Jadi taklah dalam sangat jalan ni. Tadi saya dah nampak berapa trail belah kanan ni. Jalan ke Rasana memang saya tak lah masuk lagi dalam. Ni mesti resort lah. Tapi tengok macam lama tengok. Kalau kita jalan ni tengok ke mana dia pergi. Oh, jalan ni. Jalan dik. Tadi saya sembang kejap dengan manajemen kat sini. Dia offer saya untuk tidur kat sini lah, RM15 je. Tapi saya tengok tu keadaan. Sebab saya pun nak buat wall camping. Kalau tidur sini selesa sangat. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Jadi apa recommend saya tidur kat depan ni lah. Tidur atas simen ni kalau nak camping lah. Tapi saya nak ucusha tu, tengok keadaan. Walaupun tempat ni sangat cantik, macam depan tu memang cun lah. Tapi saya nak jalan tu. Sebab Tree Top Walk pun kita tak pergi. Oh, ni kan lompat syok lah. Kalau saya pun dah basah sangat lah. Cantik lah. Oh, kita jalan lah. Saya nak lalu jabatan ni, nak ke bawah kejap. Oh, sangat lah. Cantik sini. Di dalam kau lah. Saya rasa macam nak mandi. Tapi tak payah mandi kot. Jalan dulu lah. Oh, malah hujan lebat. Ini hangat gila. Jadi saya nak buka slot lah. Sekejap buka jadi sekejap minit sekejap. Rasa terlalu hangat. Jadi rasa dah lah sebab kan.
Keluar ni macam ni, keluar pendek. Taklah terlalu hangat kata ya. Pakai ni agak tebal lah dan ada mesh lagi hangat lah. Jadi mari kita jalan. Oh, lepas buka selok lah tu saya rasa sejuk kaki dia. Tak rasa panas. Ni lega alhamdulillah. Ni kita berjalan lagi. So, tadi saya duk cari jungle trekking tak silap. Dah alhamdulillah saya dah jumpa lah. Tempat sedap. Saya dah tengah berjalan atas dia. Saya ingat kena jalan kat Tree Top Walk tu. Rupanya depan ni lah. Tidak apa. Macam tu saya ubah jadual lah. Tree Top Walk esok lah. Bukan hari ni. Untuk hari ni kita jaga trekking sebab saya ambil pun waktu petang juga. Pukul 3 lebih. Takut tak cukup masa lah. Oh, lebat teduh. Saya boleh berkemah sini kalau hujan lebat. Saya cakap ni cuaca cerah elok. Kita tak perlu kot. Kita sampai dah ke tempat yang start sepatutnya. Sebab saya mula-mula cari sini yang tempat untuk start jungle trekking. Tak sangka daripada belah sana saya start. Silap pula. Tidak apa, kita jalan saja. Kita sampai ke checkpoint yang seterusnya. Dia punya signboard. Kalau yang main sini tahu lah, ni yang belah bawah lah. Kat sini start jungle trekking. Yang atas ni tempat orang duk selalu pergi water rafting dengan Tree Top Walk lah. Kat sini saya main. Saya malu sini. Mari kita jalan sikit lah. Alright, lagi 200 meter sahaja. Tak lama lagi. Saya dah nampak lah tempat pintu masuk tu. Saya nampak lah. Nah, inilah Tree Top Walk. Saya akan pergi esok rasanya lah. Esok pagi kalau saya rajin. Kalau saya mengawal. Jadi saya nak cari tempat tu. Sama ada saya pergi tempat tadi tu ataupun saya kemah depan ni. Dan saya nak cari kayu-kayu tu untuk buat bakar. Sebab saya bawa gas sikit hari ni. Saya lupa. Dan saya cari batang kayu panjang untuk saya buat kemah guna tak tu. Mari kita cari tempat tu. Buat potong. Kita nak ke tepi lah sebab rasa panas je lah. Saya pun tempat benda lah. Walaupun tak plan pun ni. Oh. Dan saya nak ambil kayu ni. Nak jadikan tempat saya tak kemah dia. Atau kitab lah. Aduh. Saya tunjuk lah kayu dia. Mari ikut dia. Saya jumpa kayu untuk dia buat tak ni. Banyak kecil sikit lah. Sebab dia basah. Patut dia berhenti ni. Saya ada bawa parang tapi saya guna pisau ni lah sekarang. Pelan saya nak buat A-frame lah kemah. Tapi saya tengok outdoorsman tu silap. Dia ajak cara paling senang. Pasang ke bawah, lepas tu bagi dia dekat yang hujung. Lepas tu angkat guna batang kayu tengah. InsyaAllah jadi kemah tu. Jadi saya tunjuk lah kalau saya cakap tak faham ni. Jalan ni. Dia ambil benda ni. Cucuk paling hujung kali ya.
Saya tak pasti tanah ni kena ke tak untuk ni. Saya rasa batu semua ni. Batu semua. Tak ada kena ubah tempat kan tanya. Belah ni mungkin mudah je sebab dia nampak nipis ya. Tanah lembut senang. Tolak ya. Yang tu saya fikir Aling yang belah sana. Jadi kita buat belah tu pula. Alright, sama agak. Ujung tu. Nanti tepi nanti saya boh lah bila saya angkat. Ni kita terangkat tengok. Jadi tak tengok. Saya dekat cerah sebenarnya kalau saya punya besi tu dia tak kuat. Bila saya dah angkat dah batang tiang kat tengah tu, dia jatuh 3 kali dah. Jadi saya dah penat, saya buat kemah je biasa lah. Jadi kita kemah sambil kemah. Siap. Tengok muka dia penat sikit. Hari ni boleh berehat. Dah saya boleh mandi ya. Jadi saya nak buat nanti saya tunjuk video dia. Saya tunjuk link video dia kat bawah. Saya cuba nak buat macam ni lah. Nampak senang tapi sebenarnya payah. Saya kena pastikan saya punya paku tu lagi elok lah sebab saya tak lepas ni. Bila saya tarik tiang tu dah siap semua kiri kanan kan. Angkat tiang je dia terkelak. Angkat tiang terkelak. Memang saya tak boleh buat apa lah. Saya siap guna kayu ni ujung tu. Kayu yang panjang untuk jadi paku saya sementara. Sama juga tak boleh. Jadi tak apa kita guna kemah kan. Saya dah bawa. Kalau emergency saya tak boleh nak pasang kan. Sebab saya dah agak lah. Jadi lah saya nak mandi dulu. Panas lah ni. Sebab kemah siap dah. Makan saat lagi kot. So, saya pun dah ada lah kayu api belakang. Jadi saya nak mandi lah. Dapat terlalu panas lah ni. Jadi saya rehat sekejap. Saya kita mandi. Selamat kembali. Sekarang dah pukul 5.30 dah. Saya nak mandi tu. So mendam lah. Mendam bagi sejuk badan lah. Lepas tu saya nak bagi kering baju. Lepas kita masak makan lah. Saya pun kelaparan agak sikit. Jadi mari kita mandi tu. Betapa sejuknya memang senang kita, tapi atas tanah kenapa tak sejuk. Oh ramai oh, cantik lah ramai. Lagi kat bawah jabatan ni lagi lah. Tempat ni saya pernah masa kecil lah, saya pernah lompat dari atas ke bawah. Memang dalam kat tengah tu. Tapi saya tak syorkan lah sebab bahaya. Ada budak pernah meninggal lah situ. Jadi kita mandi kat tempat macam ni lah. Tak tinggi, tak dalam. Oh. Kita lena kejap kalau nampak muka dia. Terlelap sekejap ya. Ni saya kelaparan dah. Dah pukul 6.30 dah. Saya nak masak sat. Itu malam tu ada orang tu nya. Saya duduk kat kemah dia benda kot. Sebab kat sini start pukul 6 tu kalau ikut tak boleh mandi dah. Sebab dia jadi bahaya kan. Takut malam. Dia apa? Kita masak ya. Kalau nak mandi tu dah malam tak ada.
Nampaknya gas saya tinggal lebih kurang antara ni 5%, 10%. Yang sikit lah. Jadi saya rasa yang ni dengan Allah terlupa lah. Yang ni dengan malam sikit atau pagi esoknya makan yang saya boleh. Lepas tu saya kena masak guna api lah. Saya guna buat api belakang. Cuma saya fikir balik yang Rizal Slim tu, dia offer tidur gitu kan. Saya rasa esok mungkin saya ubah tempat ke sana kot. Try yang belah bawah tu. Jadi saya nak makan dulu. Ini kan nak asah dengan air sungai je lah lagi. Oh, lontong. Makan dulu. Saya dapat habis sekejap. Alright, saya dah basuh lah pinggan mangkuk. Ini saya tak tepi tu. Kalau ikutkan kalau saya nak buat 3 hari. Tapi kalau GoPro saya habis memori, saya akan tukar jadi 2 hari lah. Tapi tengoklah, saya cuba rekod yang mana yang penting. Yang macam saya berjalan jauh tu, saya mungkin potong sikit lah. Saya tak buat yang tu. Tak cukup memori, minta maaf lah. Kalau tengok atas tu, hujan nak main dah. Jadi saya dah pasang lah saya punya ni betul saya tak melantas lagi tau. Jadi saya tengok macam mana. Kalau saya basah, saya akan pindah ke dewan belakang tu lah. Lebih harap tak basah lah sebab ya, dia dikatakan sepatutnya kali ayak lah yang ni. Cuma saya nak kena adjust sikit bagi besar lagi. Ok lah, saya pasang depan tu dengan belakang tu. Baik, kalau tak ada apa-apa, hari ni mungkin akan video lah video untuk hari ni. Jadi akan jumpa esok kita. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya akan update terus esok. Kalau ada apa-apa, saya update lagi. Jadi jumpa esok. Agak geram kan? Saya kasi ada. Jom. Sebab hujan lebat malam, saya tarik sikit lah. Dah masuk pasiak. Penuh sikit. Pasiak ni penuh. Kemah ni. Beda apa bila kemah ni tahan lah. Saya test lah bawah hujan lebat, dia tahan, tak ada masa air tu. Kering saya dalam. Walaupun bawah tu banjir kat bawah, tapi tetap dalam kering kat. Jadi bagi saya okey lah. Cuma saya nak macam buka ni ya, saya buka ni. Ada orang masak ke apa ni. Jadi saya nak mandi dulu. Kalau payah terus sikit lah sebab hujan kan. Tapi saya takut juga. Takut supaya bagi ada kepala ayak kan. Saya tunggu lagi lah. Tunggu bagi cerah lagi. Pukul 8 ni tu. Lepas tu baru kita mandi. Hai, selamat kembali. Saya dah mandi dah. Tadi saya mandi kat sana tu. Yang menarik kan, saya tak akam. Saya tengah tunggu setengah jam lah. Daripada 8.30 sampai pukul 9. Lepas tu tengok tak ada orang main sebab dia buka pukul 9. Saya terus letak duit tabung RM5. Tu saya masuk bawah pintu tu lah. Lepas tu saya dengar dia macam komplain ada orang masuk. Lepas saya pula saya minta maaf lah sebab saya tunggu lama kan. Tapi tak apa. Saya dah settle dah mandi. Jadi kita nak kemas kemah ni. Atau kita nak terus gerak ke Treetop Walk lah. Rasa dah buka dah kot pukul 9. Kalau ada saya kena tunggu dulu lah. So rasanya pukul 9.10 baru buka dah. Tapi tak apa. Mari kita kemas kemah dulu. Okey, dah siap dah. Clear semua. Cuma saya ada satu masalah lah ni. Saya nak cari dompet saya. Dompet saya hilang pula.
Jadi saya balik saya nak test balik setiap saya. Nak kena berjalan ke sana balik. Lagi ke sana balik ke sini balik. Saya cari balik. Saya jumpa lagi ya. 2 hours later. Penat. Cik tapi cancel sebab dompet Tapi alhamdulillah akhirnya saya jumpa juga. Tak tahu kat mana. Dalam beg bawah sekali. Saya punyalah pusing sana pusing sini. Pusing banyak ni pusing. 2-3 kali saya cari. Rupanya dalam beg saya. Mula-mula saya check dalam beg saya memang tak ada. Rupanya duduk poket kecil bawah kali ada. Sebab saya penat. Saya tak ada nak masak. Saya makan ni. Kek saya pound kek. Laparan tu. Saya tak ada masak. Lepas makan saya terus gerak ke Tree Top Walk. Jadi saya makan dulu. Saya dah parking motor kat situ. Jadi saya nak gerak ke Tree Top Walk depan tu lah. Mari kita berjalan sekali kan dia. Lambat sikit lah ini. Punca cari dompet. Sebab tadi pukul 9 lebih saya cari. Sekarang pukul 11 lah. Sejam lebih agak saya cari. Jaga sekarang. Saya dah dapat dah. Tiket saya Kereta awak RM12 lah ni. Murah lah. Kalau saya tengok RM15. Lepas tu pakcik tu beritahu saya kat belah kanan ni ada tempat camping. Nanti saya pergi usha-usha tengok. Kau boleh jadi tempat kemah malam ni kan. Baiklah kita berjalan dulu ke sini. Yang lagi cantik saya seorang ni. Tak ada orang langsung. Inilah hidup solo. Sampai Tree Top Walk. Tak ada orang. Memang cantik saya seorang. Sekejap lagi syok. Lagi mudah saya buat video. Kalau saya malu sikit depan orang. Kita berjalan dulu. Jabatan ni kita punya untuk hari ni. Ini peta dah. Saya tak pasti berapa panjang ni. Dia tak beritahu berapa kilometer. Tapi saya agak mungkin 1 kilometer pusingan. Mungkin, saya tak tahu. Jadi kita pusing belah ni. Buatan ni kayu balak meranting Sarapunai. Jadi kalau siapa minat nak baca, silakan lah. Okey, boleh pause baca. Kalau tengok kamera memang payah sikit. Kalau boleh main sini lah. Main sini, main tengok dari guna mata sini. Lagi cantik lah daripada kamera saya ni. Kalau kamera saya biasa lah. Oh, agak menyenangkan tak? Saya tunjuk dalam kamera. Agak menyenangkan. Ni kalau ni mesti tak boleh buat apa 14 meter kat atas. Cantik. Ya atas. Cantik eh. Wow. Ni kalau terjun ni asal macam mana? Kalau siapa berani boleh try lah. Walaupun sangat cetek apa ni. Oh. Cantik. Ya. Macam raga Jose King X Hook. Nama tempatan Mahang. Jadi kalau berminat nak baca, silakan pause ya kat sini. Okey. Mari kita continue. Anda berada di ketinggian 16 meter. Ada lagi tinggi. Dia macam zigzag ke atas. Jadi saya nak rehat sekejap. Dan saya nak cari air lagi. Sebab air saya dah habis dah. Dan saya cuba minum air sungai tu. Boleh lah saya duduk masak, duduk minum. Rasa pelik sikit. Dan saya dah makan dah ubat dia. Jangan risau. Jadi saya rehat sekejap. Jadi kita sambung dengan ke jalan atas. Masa saya jalan sini, saya ada bau macam bau bawang putih yang kuat lah. Rupanya pokok gulim. Cuba tengok sini. Nampak dia mengeluarkan bau seperti bawang putih yang sangat kuat. Nama dia local name Kulim. Jadi inilah asal nama Kulim kot asalnya. Jadi kalau siapa minat nak baca, sila pause eh. Baik, mari kita gerak. Nampaknya nak kembali hujan kot sebab saya duduk dengar bunyi geruh. Jadi kalau hujan saya akan tukar baju hujan lah. Saya dah bawa belakang. Biarlah tak hujan ya. Saya harap hujan petang. Bila saya nak pasang kemah senang. Kalau hujan sambil pasang kemah agak susah, dalam mesti basah. Kita tengok macam mana. Kalau hujan tak boleh buat apa. Kita
Kita berada di ketinggian, oh saya sebut tak betul, ketinggian 18 meter daripada forest level di bawah. Masih ada lagi, jangan risau, masih ada lagi. Ini pokok betul saya tak pasti mana satu yang pokok betul sini. Mungkin yang pokok ni, tapi dia kata ni pokok betul. Nama dia Parkia speciosa khas petai atau family name Leguminosae. Saya sebut betul ke tak? Kalau siapa nak baca, sila pause sini. Baik, mari kita gerak. 28 meter. Tak silap paling tinggi kot dekat kereta awak ni. Betul nampak 26 meter. Dan sekarang tengah hujan. Saya kena tukar baju hujan tak? Apa benda? Ferrous canopy. Oh, cantik. Canopy hutan merupakan lapisan. Ada apa? Sila pause lah kalau nak baca. Aduh, sekarang hujan. Nak pakai jaket hujan sekejap. Sebab tak perlu kot. Tak ada tempat untuk boleh kena angin. Hujan saja. Baik, mari kita gerak. Oh, kat bawah cantik nampak je dalam oh dia dalam terang benar Kalau siapa pernah mandi belah ni boleh beritahu saya. Nampak gelap gila, nampak dalam mesti ada ikan banyak Nanti kalau saya tahu jalan dan saya berani, saya akan ikut lah daripada sana. Silap, daripada sana ke sini. Habis kita nak kena gerak saya update kat belah sana. Kita dah sampai dah di tempat permulaan. Masih tak ada orang. Masih tak ada orang sini. Waktu hujan biasa memang tak ada orang ramai. Jadi saya nak gerak pergi kaunter kejap. Jaga. Pegang. Bahaya. Thank you lah. Ni tempat kemah. Saya demai lah. Dia kata ni tempat kemah tapi macam termenggalai sikit. Oh, ada tanda. Saya boleh set up tidur sini kalau saya mau, tapi tak ada tempat air terjun. Jadi saya mungkin keluar pergi sana balik lah. Bisa check tanda dulu. Oh dia. Oh ada ya, nice. Ada ya, cuma tanah dia agak OP. Ini kalau lubang tak, kalau saya bawa mangkuk tanah boleh ke? Tak apalah, saya kemah belakang tu lah. Sekarang dah pukul 12.24. Kalau tengok, kalau nampak phone saya screenshot ni masa pakai wifi hotel. Daripada pukul 12 sampai pukul 8 hujan non-stop. Hujan lebat. Jadi saya nak kena cepat lah pergi ke sana. Lepas tu terus buat skema lah. Jadi saya nak bayar pakcik tu kalau dia ada. Nak bayar RM15 siap-siap. Sebab ayak saya dah ambil dah. Jadi ayak dah settle dah untuk sehari 2 ni. Makanan apa ada lagi, roti saya tak sok-sok lagi. Tak tahu boleh makan ke tak lagi. Jadi kita jumpa kat sana. Alhamdulillah dah selesai dah apa translation tadi. Jadi saya akan tidur sini tapi kat bawah tu, dekat belah tu lah. Jadi sekarang saya nak rehat sekejap sebab jadi saya jalan lama juga. Jadi saya tunggu sekejap kat lobby ni. Kalau siapa nak main tidur ni boleh lah, sebab harga dia agak murah lah, RM20 je. Dia boleh try tidur sini. Oh, semua seru lah. Saya nak relax sekejap sini. So saya rasa nak hujan dah, jadi tunggu kejap. Masih dah rehat lama lah. Dan terima kasih kepada tuan rumah sini, Ipa yang cuti ramah, siap bagi saya biskut Jadi kalau siapa pun nak main boleh main sini lah, saya recommend sangat. Sebab Ipa memang bagus, memang banyak kat saya. Jadi saya nak pasang lagi mah. Dan saya tak kenapa tak hujan macam ni, masih cerah. Kita jumpa bawah. Baik, pakcik tu recommend saya kat sini lah, belah kiri ni. Ni okey lah, cantik lah. Tempat bercun lah. Jadi saya kat kemah sini lah. Dayak depan tu je. Dah cantik kan ni.
cantik sangat. Jadi saya buat dulu sini. Okey lah. Dalam basah sikit. Semalam hujan kan, jadi saya tengah kemas tadi terkena sikit dia. Awah, terlepas satu. Dah terlepas dua. Bom. Ya. Nanti nah, kita tak cover sekejap. Kalau hujan saya nak siap banyak dah. Alright, dah siap dah. Cuk sana, cuk sini. Jadi dah settle dah. Tempat pun cun dah. Nampak depan ni memang cantik lah. Saya keluar ni terlompat lah. Oh. Yang paling bestnya tak ada apa. Semua ni saya punya. Jadi saya nak letak barang kemah. Jadi kita mandi lah. Saya panas lah. Saya dah sekat lah. Selok dia. Warna merah. Jadi kita mandi dulu. Juk. Nah, tergelam saya. Baiklah, cukup lah tekat tu mandi. Saya dah penat dah. Off camera saya mandi. Saya tahu apa lama lah. Tapi lama agak. Jadi saya nak duduk relax ni. Kena ayak, minum ayak. So kita naik atas balik. Saya dah kering dah. Saya tunjuk satu benda. Saya ada kawan dia kat sini. Saya ada saya tak pasti. Dia jangan hari. Jangan. Tolong bro. Jangan hari bro. Tengok lah. Tak pasti lah buat spider apa ni. Mungkin Huntsman. Ni saya nak relax lah. Sebab sekarang tak ada apa dah. Baju pun selak saya lempak situ je. Biar kena panas dengan baju atas. Semua tahu saya je. Yang ni tengah lembab sikit. Tapi tak apa. Dan kita tunggu saja sampai waktu keempat. Jadi saya nak rehat sebentar. Rehat tidur sekejap. Jadi kita sambung lagi. Malam ni rasa hujan paling lebat lah. Sebab saya tengok weather app tadi. Dalam pukul Kaliko pukul 1. Tapi saya tengok pukul 1 pukul 5 tak ada apa. Lah ni dah gelap lah. Dia 6 sampai pukul 11 air. Hujan lebat. Jadi saya dah siap sedia lah letak barang dalam ni. Dah bagi ketat lah semua. Jadi kalau hujan saya duduk ni je. Tak ada mana. Dan sekarang kita masak tu. Saya bor terlalu banyak dengan odok sampai tak muat dah. Saya punya Maggi ni. Tak apa, saya perlukan protein banyak sebab saya jalan banyak ni. Jadi kita makan ni dulu lah. Lepas tu lagi saya tambah lagi bila habis Maggi ni. Saya habis satu ni saya tambah yang ni lah. Kita makan dulu. Nampak dia makan gelak. Gelak. Cuma tak hujan alhamdulillah. Dan ni round 2 saya tambah. Esok saya hanya makan oatmeal waktu pagi dengan tomato ni kot. Ni baked bean like. Makan ni pun cukup lah. Bisa sambung makan ni. Bro, hujan dah mai dah. Tadi saya ni atas kejap. Sebab pakcik tu dia mesej saya, dia bagi makanan kat saya yang owner resort ni. Tapi alhamdulillah masih ada. Nampak tu. Dan sekarang sudah hujan. Kalau boleh dengar kat atas, saya nak hari masuk dalam dulu. Saya kena pasang ni. Saya dah takut. Saya duduk atas ni. Saya duduk tengah mesej mak saya. Mesej ke family. Tak langkah. Tengah saya mesej hujan mai. Saya kelang kabut lah. Ada. Jadi inilah malam kita ada sini. Saya ada simak saya. Dan saya ada video YouTube yang saya download. Jadi saya tengok dulu lah. Kita jumpa makan kali kedua.
Lebat. Saya pun boleh nampak daripada lampu saya boleh nampak macam air turun. Yang kecil dia takkan buat saya basah. Tapi dia buat saya takut sikit lah. Seramanya sini saya nampak basah. Jadi saya harap boleh tahan lah kemah ni. Sebab dia tak kecewa raja lagi lah. Nampaknya saya tak boleh keluar pasal hujan. Dah ni dah pukul 7 dah. Kalau tak ada apa, mungkin ni lah video untuk hari ni. Sebab saya main phone. Dah tu lain dah macam tu. Sebab saya tak boleh buat apa lah ni. Jadi kalau tak ada apa, kita jumpa esok lah. Jadi selamat malam. Hari ni saya guna phone. Malangnya bukan hari saya. Saya terbangun sebab saya rasa ayak kat kaki. Saya terkejut. Rupanya kepala ayak. Nampak tak nanti boleh keluar ke tak. Oh, kepala ayak. Saya dah lari. Oh, saya angkat semua barang tu saya rakam. Nampak. Saya dah tempat saya kemah tadi. Ayak ni. Jadi kalau saya tinggal sini, memang saya hanyut lah. Alhamdulillah saya dapat hari. Lalu saya nak ubah dulu, saya ikut sambung lain. Saya tak tahu lah kamera boleh nampak ke tak. Tapi depan saya memang kepala ayak. Saya tak mau dekat sangat. Saya dalam 10 meter jauh. Tapi ayak dia, kalau boleh katakan tempat saya tadi tu, memang dah kenal lah. Punya tempat yang asal hari pertama saya apply tu memang dah kena tarik dah. Jangan saya tak boleh lalu. Jalan pun tertutup, tak boleh ikut. Jadi saya terpaksa tidur atas ni. Duduk atas resort ni. Dapat dipaham kot. Saya pun hampir terkena kepala ayak ni. Esok saya update link. Jadi saya nak rehat sekejap. Saya nak lino. Jadi esok saya update link. Baik, jumpa esok pagi. Semalam apa yang terjadi masa saya tengah duduk main phone, tapi saya tak lena saya rasa ayak di kaki kat sini lah, kat kemah saya, kawasan tu. Dan saya tengok kiri kanan saya macam ayak, macam tinggi sikit lah. Saya pun rasa pelik. Dan saya cuba buka sini, saya tengok luar lah. Bila saya tengok luar, ayak telah melimpah. Dia melimpah di sini. Dia yang tinggi lah. Dia melimpah tapi tak tinggi, dia tak lepas Jadi saya dan lari keluar, pakai semua baju hujan. Saya angkat kemah, lepas tu saya letak sini lah. Lepas tu masa saya dah angkat kemah, ayak paling kuat lah. Saya nampak dia tu daripada pokok ni sampai ke depan ni. Ni kalau saya tak ada lari, memang saya akan diangkut lah ke sana. Alhamdulillah saya dan. Memang malah hari yang saya tak dijangka lah, tak dijangka. Dan penat kat semalam. Saya tak ada reda so. Jadi apa saya buat ni? Hari ni tak ada apa lah. Saya kemas kemah saya tu saya balik. Tak sangka lah. Banyak cabaran lah tidak sini. Tapi alhamdulillah saya masih hidup. Walaupun ada juga yang macam ni, saya tetap alhamdulillah bersyukur lah. Saya juga cik ke ni. Hari mari kita kemas kemah. Saya dah siap lah semua. Saya nak balik dah. Tapi saya nak beritahu beberapa benda lagi. Semua tempat yang saya pilih ni saya akan sertakan dalam link di bawah, sekali dengan nombor untuk resort Sedim ni kalau berminat nak datang lah. Trip ni saya boleh kata agak banyak cabaran lah. Cabaran yang utama sekali tentu lah hujan. Kemudian kepala ayak, dompet saya hilang. Macam-macam.
Tapi saya bersyukur lah sebab alhamdulillah dapat balik jumpa dompet saya. Walaupun dalam beg saya je. Dan saya dapat erat lari pada pelayar ni. Dapat berteduh bawah ni. Dan saya taklah basah sangat. Saya kebanyakan 80% trip ni saya kering lah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kerana melihat video ni. Sila subscribe dan like ya. Kita jumpa next video. Selamat tinggal.